Ramai penjawat awam tak tahu pasal rumah peranginan persekutuan ni. Boleh holiday dengan family bermula RM50 semalam je. Ada 3 RPP yang available iaitu RPP Eksekutif bermula RM50 hingga RM350 semalam, RPP Premier bermula RM100 semalam dan rumah tamu bermula RM20 hingga RM150. Anda boleh book RPP Eksekutif dan Premier terhad 3 kali setahun kecuali rumah tamu. Sebab rumah tamu ni penginapan sementara untuk pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam, persekutuan dan negeri. Banyak lokasi RPP Eksekutif yang menarik termasuklah Cameron Highlands, Bukit Fraser, Pulau Pinang dan banyak lagi. Lokasi RPP Premier pun best juga. Anda boleh menginap dalam Malaysia di Tanjung Tuan, Bukit Fraser dan banyak lagi. Luar negara pun ada di Singapura dan London. Cuma pastikan anda pegawai grade 12 dan ke atas untuk mohon. Tempahan dah dibuka untuk penginapan dalam tempoh 1 Julai hingga 30 September 2025. Cepat book di portal bahagian pengurusan hartanah di www.bph.gov.my. Jangan lupa share video ni pada kenalan penjawat awam anda. Follow Isatu.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.